Maksudnya kita boleh tinggal bersama. Contoh Hibaiti. Dia sanggup berkorban. Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama doa yang terlindung episod 19 yang akan tayang malam ini. Dinding bilik yang luas itu seakan-akan mengecil tatkala ketegangan semakin memuncak. Irfan berdiri di tengah ruang, cuba mengekalkan ketenangan pada raut wajahnya di hadapan Rabiatul yang sedang remuk jiwanya. Dengan gerak tangan yang teratur, Irfan berusaha membina hujah logik bagi membenarkan keputusannya. Namun setiap bahasa tubuhnya hanya menegaskan jarak yang kian melebar antara mereka. Irfan memandang istrinya dengan tatapan penuh keyakinan. Keyakinan yang disangkanya sebagai lambang keadilan. Baginya menyediakan bilik dan kemudahan yang sama sudah memadai untuk memenuhi syarat keharmonian. Namun, tanpa disedarinya, setiap kali dia cuba menjelaskan kedudukan Baiti, dia sebenarnya sedang menabur garam ke atas luka di hati Rabiatul. Sesekali pandangan Irfan beralih ke arah pintu yang sedikit terbuka. Di situ Baiti mengintai dalam diam, menjadi saksi bisu kepada usaha Irfan yang cuba menyatukan dua kehidupan di bawah satu bumbung. Irfan merasakan dirinya berada di pihak yang benar, merasakan bahawa dia sedang menyelamatkan seseorang yang pernah hidup dalam kesusahan tanpa menyedari bahawa dia sedang meminggirkan kedalaman penderitaan istri pertamanya. Bahasa tubuh Irfan memperlihatkan dominasi yang dibalut dengan kelembutan yang dipaksakan. Ketika dia melangkah mendekat dan cuba menyentuh tangan Rabiatul, terselit harapan agar istrinya itu tunduk kepada realiti baharu yang telah diciptakannya. Irfan terus menjadikan sosok Baiti sebagai ukuran pengorbanan yang baharu, sambil mengabaikan hakikat bahawa kesetiaan tanpa syarat yang dicurahkan Rabiatul selama bertahun-tahun adalah pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Ketegasan di wajah Irfan tidak berganjak walaupun air mata Rabiatul mengalir deras. Dia tetap teguh mempertahankan pendiriannya, menganggap gelora emosi di hadapannya sekadar satu fasa yang perlu ditempuhi demi mencapai susunan keluarga yang diimpikannya. Di akhir pertemuan itu, Irfan masih kekal sebagai sosok yang memegang kendali, namun dia kehilangan sesuatu yang tidak kelihatan, kehangatan tulus daripada istrinya. Dia membiarkan suasana membeku dalam kesedihan, sementara bayangan Baiti di ambang pintu terus menjadi peringatan bahawa keputusan Irfan telah mengubah wajah rumah tangga mereka untuk selama-lamanya.